Seronok tengok motor-motor ori ni kan. Marem lah. Marem lah. Lama tak dengar ayat marem ni kan. Motor dekat depan abang ni, motor apa ni bang? Okey, motor kat depan saya ni motor keluaran edisi Merdeka EM Kris 110. Motor ni saya restore balik, buat balik body, engine, dan cover set ni pun saya susah juga. Susah mencari dia. Sebab saya dapat barang-barang ni pun bukan satu set. Saya dapat sikit-sikit. Kepala belah utara, cover set belah selatan, belah belakang. Macam tu lah. Nak dapatkan jadi sebiji tu payahlah mula-mula. Tapi dah jadi ni macam ni, puas hati lah. Seat ni saya dapat daripada kawan saya juga. Kawan kelab juga. Asal oli motor. Saya tak ada buat apa-apa, memang asal motor, basuh balik apa semua, Pasang balik pasang balik lah. Set mirror dia pun memang asal dia. Memang EM dia datang chrome lah. Datang chrome lah. EM datang chrome lah. Set mirror ni saya dapat dekat seller. Harga dia pun boleh tahan lah. Nak tak nak kita kena ambil jugalah. Nak jadikan sebiji ni macam ni. Nak completekan je lah. Completekan lah. Tapi set mirror tu dapat baru lah. Dapat baru nos. Baru nos. Kat mana dapat tu? Ini pun belah-belah Pantai Timur. Bola Pantai Timur. Dekat 2 tahun lebih juga lah. Saya kumpul barang ni sikit-sikit. Part mana yang paling susah sekali nak cari? Kalau part paling susah sekali ni lah, cover meter ni. Cover meter? Cover meter, ini tengah ni, ini kunci ni, ini tengah ni. Ini pun saya dapat pun, seller ni tak nak jual tapi dia pun sayang tapi dia terpaksa jual. Jual jugalah. So seller tu dekat mana tu? Yang tu? Ini Penang. Penang? Yang inner tengah tu? Inner tengah ni Ipoh. Helmet tu bang, saya tak pernah pula jumpa helmet yang ada tulis Kris 110 ni. Helmet ni? Helmet ni dia ada 10,000 pieces. Maknanya ini bukan design yang kita buat sendirilah. Memang dia keluar macam tu. Memang keluaran dia. So maknanya ni memang dapat condition dia memang macam ni lah. Memang visor dia memang macam tu lah. Visor pun masih ori asal dia macam ni. So kalau tengok daripada segi sprocket, swing arm, absorber tu semua yang original parts dia tu. Betul, original part. Motor ni memang tak jalan ke bang? Berkilat betul motor ni? Motor ni jalan, saya buat ride apa semua. Ada ride, ada auto show. Baru keluar. Baru keluar lah motor ni. Ada orang tengok video ni, dia berminat nak beli motor abang ni. Berapa harga abang berani buka? Ini rasa kalau letak pun tak jual lah. Tak jual lah? Tak jual. Belum tiba masa je lagi lah. Belum tiba masa lah. Abang ada berapa biji motor Kris kat rumah? Saya yang biru tu sebiji. Ni sebiji. Pasal 3 lah. Ada lagi sebiji tengah buat. Seronok tengok motor-motor ori ni kan. Marem lah. Marem lah. Lama tak dengar ayat marem ni kan. Saya nak abang belanja bunyi dia sikit boleh bang? Boleh. Boleh lah. Okay. Starter pun kalau panggil starter kereta api lah. Starter kereta api. Bunyi dia sedap.